maka negeri miskin ini mencipta satu naratif yang ajaib. Naratif yang boleh membuatkan rakyat lupa terhadap segala logik yang ada. Kita miskin sebab negeri kita dulu tergadai. Kalau kita dapat balik negeri itu, kita akan kaya semula. Dan rakyat miskin pun bersorak, "Iha!" Seakan mimpi sudah dekat. Seakan bila tanah lama telah kembali ke tangan mereka, duit itu seperti jatuh daripada langit. Kilang tumbuh sendiri daripada tanah. Dan kemiskinan laip dalam satu malam. Inilah fantasi politik paling klasik dalam dunia manusia. Mengalihkan kegagalan dalaman kepada musuh luar. Dan fantasi ini lama-lama ia menjadi satu agama baru bagi negeri itu. Tuan-tuan dan puan-puan, adik dan abang, kakak-kakak dah semua. Ingin saya katakan bahawa ini adalah satu strategi propaganda yang paling tua dalam sejarah manusia. Dalam psikologi politik, ia dipanggil political displacement strategy. Pindahkan kesalahan kepada entiti yang tidak boleh membalas. Gunakan nostalgia lama sebagai alat bagi memanipulasi. Jadikan marah sebagai modal politik. Naikkan sentimen, padamkan rasional. Bila pemimpin gagal, dia cipta musuh. Bila rakyat marah, dia sediakan sasaran. Dan negeri miskin itu pun percaya bahawa kemiskinan mereka adalah kesan daripada tanah.